Bella Astila mendedahkan buat pertama kali terpaksa melanggar call time demi memenuhi permintaan anak sulungnya Eden Adrian untuk menghantarnya ke sekolah. Jangan lupa subscribe Sourceful Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Ketika penggambaran muzik video lagu raya bersama Flippers di Janda Baik Pahang baru-baru ini, saya lambat selama 2 jam. Memang terpaksa lambat. Pertama kalinya Eden hubungi saya pada hari sebelum dan bertanya, "Sama ada Mami, apa perancangan awak esok?" Kemudian saya jawab ada penggambaran muzik video tetapi dia minta saya hantar ke sekolah sebab katanya sudah lama tidak melakukan perkara tersebut, katanya. Bella mengakui tersentuh dengan permintaan anaknya yang baru berusia 9 tahun itu kerana menyedari sudah lama tidak menghantarnya ke sekolah disebabkan komitmen kerja yang padat. Saya hantar bukan hanya di depan sekolah tetapi sampai ke kelas. Satu momen yang tak akan dilupakan sebab memang dia tiba-tiba minta. Dari momen tersebut, saya tersedar yang jadual kerja terlalu sibuk sebab call time selalunya pada waktu pagi sehingga jarang hantarnya ke sekolah, jelasnya.